Okey guys, malam ni ibu hantu seorang diri guys. Ibu hantu nak cerita pasal jiran ibu hantu ni. Nama dia Kak Ponti ataupun Sundal Bolong guys. Okey guys, stay tune guys. Cerita dia macam ni ya guys. Sebelum digelar Pontianak, dia pernah menjadi manusia bernama Aisyah. Aisyah seorang gadis kampung yang cantik dan lemah lembut. Dia hamil tanpa suami, hasil janji manis lelaki yang kemudiannya menghilang. Bagi orang kampung, dosa itu lebih besar daripada nyawa. Suatu malam ketika kandungannya sarat, Aisyah dipaksa keluar dari rumah. Hujan turun lebat, tiada siapa yang menolong. Dia melahirkan anaknya di bawah pokok pisang. Tangisan bayi itu hanya sempat kedengaran sekali sahaja. Aisyah mati kehabisan darah sambil memeluk tubuh kecil yang tidak bernyawa. Tiada kenduri, tiada doa. Mayatnya ditanam tanpa dimandikan. Tanpa pengakuan dosa, 7 malam kemudian, orang kampung mula mendengar tangisan bayi. Setiap tengah malam, anjing menyalak ke arah kebun pisang. Bau hanyir darah memenuhi udara. Pada malam ke-14, seorang lelaki ternampak perempuan berbaju putih bertenggek di atas pokok. Rambutnya panjang menutup wajah. Dia ketawa. Hihihihi. Bila wajahnya terselak, lelaki itu hampir pingsan. Itu Aisyah. Tetapi matanya merah menyala, mulutnya berlumuran darah. Di belakang badannya berlubang berdarah dan berulat. "Pulangkan anak aku!" Suaranya bergetar antara tangisan dan amarah. Sejak malam itu, Pontianak itu muncul setiap kali hujan. Dia tidak mengganggu sesiapa kecuali lelaki yang berlaku kejam terhadap perempuan. Orang-orang kampung akhirnya sedar Pontianak itu bukan lahir dari kejahatan tetapi dari kezaliman manusia. Okeylah guys, itu saja cerita kita hari ini guys. Jangan lupa subscribe, like dan share guys. Bye.